Kalau bukan kerana aku takut kamu akan takut untuk nak tanamkan jenazah saudara-saudara kalian, nescaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur. Azab kubur itu ada bunyi lah, yang menghasilkan bunyi-bunyi yang tertentu, tidak dispesifikkan, tapi kita boleh membayangkan dia adalah bunyi libasan, bunyi hentakan, bunyi pukulan, yang natijahnya menghasilkan bunyi jeritan, teriakan, tangisan yang kuat dan seumpamanya, agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti mana aku dengar. Yani ini adalah pengkhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi diperdengarkan azab kubur. Ini menunjukkan bahawa bunyi azab kubur itu dahsyat. Bunyi azab kubur itu menakutkan. Di sini soalan kefahaman, kenapa baral itu terkejut dan memberontak? Kerana dia mendengar. Zahirnya azab kubur ini didengar oleh makhluk kecuali jin dan manusia. Ini seperti mana yang disebut dalam hadis yang lain. Semoga Allah pelihara kita daripada azab kubur.